Kawasan City dengan jersey merah putih menyerang dari sebelah kiri ke kanan skrin anda. Manakala Napo FC dengan jersey purple ataupun ungu akan menyerang dari sebelah kanan ke kiri. Napo City datang lagi. Pemain jersey nombor 20, cantik gerakan beliau. Satu cutback yang baik, bahaya kedudukan ini. Dan satu rembatan, satu tepisan ini cukup baik dari penjaga gol Wasa City, menafikan satu peluang keemasan. Untuk kedudukan masih lagi terikat dalam penjaringan. Napo FC diberi tekanan, mengakibatkan kuasaan satu rembatan dari jarak jauh namun tersasar. Siapkan gol untuk pasukan Napo FC. Terus sahaja hantar ke atas, namun kembali penguasaan ke Wasa City dari mata dari jarak jauh, dan itu dia satu jaringan terhasil dari rembatan kaki kiri yang berjaya memperdayakan penjaga gol Napo FC. Hantaran jauh yang berjaya dipintas. 1-2 baik. Dari sebelah kanan. Ada satu rembatan ditepis sekali lagi. Namun tidak berjaya. Kembali penguasaan kepada Napo FC. Hantaran baik. Satu rembatan dari jarak jauh namun Napo FC datang dari sebelah kiri. Hantaran saya menemui Raka Sepaska dan rembatan sekali lagi. Jaga Wasa City pintas dengan baik oleh pertahanan kiri Napo FC. Kini giliran mereka untuk melakukan serangan balas, namun agak terlalu kuat. Bahkan bola itu dipintas. Kali ini Kri yang sudah pun naik. Overlap ke atas. Satu rembatan, dan itu dia. Jaringan kedua terhasil juga dari jarak jauh. Dari pemain jersey nombor 15 ini. Pemain tengah bagi pasukan Wasa City. Daripada Arfan Rashid. Antara baik. Mampukah sesuatu terhasil dari sebelah kanan? Satu rembatan. Dengan Wawasan City jersey merah putih. Ini giliran Napo FC. Hanya back four mereka yang ada di bawah. Mampukah Napo FC untuk menghasilkan sesuatu tidak offside? Bahaya kedudukan ini. Satu rembatan sekali lagi dengan cukup bertenaga. Baik antaran ini. Dan satu rembatan. Terkena tiang. Dari sebelah kanan. Cantik. Satu antaran baik. Dan satu tandukan sekali lagi. Diselamatkan oleh penjaga gol Wawasan City. Tandukan baik. Sekali lagi daripada Arfan. Kini giliran Napo FC pula. Cantik gerakan beliau memerangkap alang. Mampukah sesuatu terhasil? Cantik. Jaringan ketiga terhasil. Juga dari jarak jauh. Kali ini dari pemain jersey nombor 32. Daripada Osman Yusof. Yang juga merupakan bekas pemain Kedah. 3 kuarter. Di mana 30 minit untuk setiap
kuarter. Antara baik kali ini ditanduk keluar. Satu rembatan daripada Ashraf. Di sebelah kiri melebarkan ke kanan. Juga cantik hantaran ini, adakah? Oh, tidak. Ashraf kehilangan bola. 4 lawan 1. Mampukah Napo FC untuk memanfaatkan peluang ini? Bahaya kedudukan ini, dan itu dia. Akhirnya jaringan pertama berjaya juga dihasilkan oleh penyerang utama pasukan Napo FC, pemain jersey nombor 19 ini. Beliau beraksi dengan cukup baik. Namun ini adalah perlawanan sahabatan di stadium ini, MPKP Citra di antara Napo FC dan juga Wawasan City. Belakang main jersey nombor 32 di kuarter yang pertama beraksi di posisi pertahanan tengah. Satu rembatan dari jarak jauh, namun ditepis dengan baik oleh Azrin Raslan untuk menafikan oleh pemain jersey nombor 8. Terdapat 2 pemain yang memakai jersey nombor 8 untuk persiaran untuk Wawasan City. Satu rembatan dari jarak jauh dalam kawalan beliau. FC kembali ke belakang. Rembatan dari jarak jauh, gagal menemui sasaran. Jarak jauh, jaya melepasi perangkap offside. Bahaya kedudukan ini di sebelah kanan, dan itu dia. Ringan keempat terhasil. Hasil gerak antara baik. Nampaknya pengadil memberi sepakan penalti. Napo FC, mampukah peluang keemasan ini disempurnakan oleh penjamin terbanyak mereka berhadapan dengan Azrin Raslan. Dan itu dia jaringan kedua. Walaupun bacaan yang tepat daripada penjaga gol, namun kekuatan yang dimiliki melalui tendangan beliau mainkan oleh pasukan Wawasan City berjaya memerangkap salah seorang pemain dalam kedudukan offside untuk Napo City. Satu rembatan, namun kesampaian. Beraksi posisi sayap kanan di kuarter yang pertama, menutup di kuarter ketiga di posisi pertahanan tengah. Satu rembatan, namun tersasar agak jauh rakan sepasukan. Jaya dipintas oleh pemain jersey nombor 20 untuk Napo FC. Cantik. Saya mendapatkan, mampukah hat-trick dicipta? Tidak. Iaitu Ijoy Rizwan dan seorang lagi pertahanan tengah bagi pasukan Wawasan City. Hantaran baik. Satu rembatan. Tidak berjaya. FC, mampukah mereka sekurang-kurangnya untuk merapatkan jurang? Hantaran agak terlalu kuat untuk dikejar, dan itulah dia whistle panjang dibunyikan oleh pengadil.